sakit sendi, lutut bengkak, arthritis makin teruk, cubalah R38. Temulawak ni adalah bahan asas yang berkaitan kepada sendi. Makan ni tuan-tuan. Mak dan ayah tak perlu risau lagi. Yang buat suplemen ni adalah Profesor Fazilah, pakar herba daripada Universiti Malaysia Terengganu. Bahan-bahannya ditanam di ladang milik UMT sendiri. Tahu tak tuan-tuan? Tahu tak? Ada di negara ni ada sebuah ladang herba yang sangat luas terletak di Bukit Kor, Terengganu, milik Universiti Malaysia Terengganu. Jadi produk R38 ini merupakan antara produk yang bahan asasnya dihasilkan daripada ladang sendiri milik Universiti Malaysia Terengganu, bukan diimport daripada luar negara dan sebagainya juga. R38 terhasil daripada gabungan 4 herba utama yang terbukti secara saintifik yang mampu merawat sakit sendi, arthritis, gout dan masalah keradangan. Ramai yang dah cuba, yang mengalami sakit-sakit sendi, cuba produk R38 ini, tak sampai ada yang seminggu, ada yang 2 hari, ada yang seminggu lebih macam tu. Bergantung kepada badan masing-masing. Bergantung pada badan masing-masing. Setiap badan kita tak sama dia punya mekanikal dia. Yang ada masalah sendi, yang ada masalah arthritis, yang ada masalah gout, tuan-tuan, cuba. Tak rugi tuan-tuan cuba. Yang pertama ikhtiar. Yang kedua, produk ni tidak ada bahan kimia langsung. Tidak mempunyai bahan-bahan yang merosakkan hati dan juga buah pinggang.